Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Sambung pengajian khabar. Kita parking tepi jalan, masuk hutan. Oh, panjang dah kat depan. Saya nak pakai mic kat dia. Allah Akbar. Oh, bukan. Pakaikan ni. Panjang masuk dalam hutan pun pakai baju kemeja. Baju kemeja ni memang duk baju kemeja duk pakai masuk hutan. Aduh. Alban ni patah hati dia. Okey, jom. Ni apa? Alban. Oh, gelap Ustaz. Ni jenis larak ni jenis ubat kan ni, tapi kita duk ambil dah tapi. Oh ni apa? Larat? Larak. Ubat apa dah? Dia masalah angin orang, hak ni larak api. Mana? Ni. Larak. Larat api. Larak api ni perempuan pakai. Oh dia. Dia jadi cekam balik. Oh, dia punya dada dia lah. Akak dia. Boleh akak dia. Buat minum. Akak dia tarik dah keluar kuat ni. Ambil gambar setiap. Dia bau sedap ni. Tapi tarik tak naik. Akak dia kan? Daun dia. Apa tadi? Larat api Larak api. Larak api. Larat api. Ustaz Sufi tarik. Oh, puas nak tarik. Umai sambung tenaga ni. Oh, dia ni. Ni Ustaz. Tak tapi dia. Itulah apa? Itulah kat lain. Saya banyak. Akan Anak golok. Nak semua ni. ikut bewak. Bukan bewak. Ekor dia. Macam mana nak tahu ikut bewak tak ikut bewak? Okey. Ya, dia ada celah kat cabang kita. Ha? Bau ni. Dia bau kuat. Apa ni? Bau ubi-ubi. Oh, tu dapat akak. Akak. Hak ni. Bukan ni. Hak tu yang mak mentua ada. Akak apa? Tongkat li bukan? Dia macam kat TV bukan. Yang tu dia mentua dia. Mentua dia. Baca kelamu. Dapat besar tak? Ha? Dah kalau besar. Larat api. Kalau besar nak kita tak ada. Kecil tak payah. Ini. Ha? Tak ada takik keluar getah dia. Buat taket tadi tu? Buat umpan. Buat perempuan? Kita pun tak ada ni. Ni apa? Akak tulang belut. Oh, tulang belut. Tulang belut. Macam mana kita nak kenal dia? Daun dia ada depan tu ada daun. Dia nak kenai ni kena apa banyak kali masuk juga. Kalau mula-mula masuk tu kita tak ada dulu kita tak kenal, tapi dah lama tu kita tengok macam ni tak ada masalah dah. Ada bau dia. Kalau hak potong kita dah kenal dah kalau lama. Kalau baru yang tak kenal. Tulang belut ni kalau dah hak elok lagi nak. Hak ni kita tak mau pasal dia naik tan tu. Ambil. Pokok yang Lagi bila kita ambil dia tak boleh ambil semua sayang. Ni Oh, ni daun tulang belut. Tapak kebab orang panggil dia ni, dia ada dua nama. Tapak kebab tulang belut. Cabang luar dan tapak itu. Oh. Tapak kebab orang panggil, tulang belut orang panggil. Dan ni guna dia lelaki perempuan boleh. Tu apa nama tu tak lupa bila pokok tak bisa guna. Macam pandan. Tak bisa guna dah. Ni pokok rotan. 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 Oh ni. Kalau Boleh. rotan panjang. Boleh ambil.
Oh ni pokok. Oh ni dia pokok dia macam ni. Sampai bawah lah pokok tu. Dia ada koyak kulit duri tu dah. Tinggal isi dalamnya. Oh ni dia koyak kulit dah. Ada Oh asal dia Nah. duri macam ni. Ha ni tepus ni. Duri kot dia rotan. tepus tahun. Tepus tahun. Ha tu betul. Tepus tahun. Ha? Ni tepus. Tepus. Apa? Potong kan? Ya tepus tahun. Tepus Satu tahun 2 helai ya dia. Ya dia tak lebih dah 2 helai. Oh setahun 2 helai lah. Ha satu Dia- tahun 2 helai dia untuk merawat ras sedung. Oh, akak dia tu. Ni baru. Ha akak kali dengan daun. Oh akak kali dengan daun. Ni apa? Ni apa? Ada tadi apa kan dia? Tak ada. Ni Mana akak dia? Kok teruna. Ha? Teruna. Teruna. malam. Teruna malam. Khasiat. Khasiat dia untuk lelaki. Dia dah teruna dah. Tulang beluk ni nak. Teruna malam. Oh ni pokok dia. Akak ni untuk apa? Dia ni untuk tenaga lelaki. Dia kalau teruna malam dia akak dia kulit akak dia hitam. Kalau Oh, teruna dia ada malam, teruna siang tu kulit dia cerah. akak dia lah. Akak dia. Hak ni dia kulit dia hitam ni. Oh kulit boleh nampak ah. Ha kulit akak. Oh, boleh tahu lah banyak. Hak ni orang panggil apa mengkuang tikus. Mengkuang. Tikus. Mengkuang tikus Oh, akak rasa dia macam- buat ubat batu karang. Oh ni ada ubat ke? Ubat karang. batu karang kan ambil dia. Daun dia macam kasak pada lalang ni. Kasak dia ada duri sikit tu. Yang ni dia panggil tapak gajah. Ni. Harbau perempuan tengah tempat dia panggil Kecik Fatimah bulat. Kecik Fatimah Akak dia lah. bulat. Ambil semua kali dengan daun lah tu. Oh ni sekali dengan daun. Kali dengan daun. Batang-batang pun semua. Batang semua. Ada duri ke ni? Hak ni bukan dia pinang. Hak ni pinang tikus tak usah guna. Tu pinang macam hak Penok Tanjung tu. Oh ni. Pinang jantan hak cicik tu. Hak tu guna. 41. Apa tadi nama dia? Kecik Fatimah bulat Kecik Fatimah bulat. ataupun tapak gajah. Ataupun tapak gajah. Harba untuk ke perempuan. Larak. Muhammad. Larak api. Larak api ada ucik tadi ni. Tak cabut tanek. Oh. Yang ni pokok moktan pacat. Yang ni Moktan pacat. Akak dia guna orang sakit pinggang. Moktan pacat. Moktan pacat. Dia ada buah macam buah moktan lah. Buah dia bulu-bulu tapi tak musim buah. Dia daun dia berbulu ke? Daun dia tak bulu lah. Buah dia macam buah moktan lah buah dia. Oh. Ni kalau tengok. Moktan pacat. Duri daun. Ataupun kita panggil orang pacat rambutan. Kok bar. Akar ni. Kak bar. Tengok. Kak apa? Ni bukan tu belut apa tadi? Tulang Apa? belut. Kak bar Ustaz. Bukan. Bukan. Kok lain nak ni? Tak ada bau. Tak bau. Tak bau tak payah. Dia mau bau membuat peranan juga banyak. Bau dia. Bau tu. Oh. Panas tu ada dah. Kalau yang sejuk punya herba pokok ni bau macam mana? Dia bau dia kalau hak sejuk dia bau lain sikit. Kalau panas bau lain sikit. Dia keras ke lembut ke? Bau keras lembut hijau lah. Yang panas keras ha? Panas dia bau keras. Dia kuat. Oh yang tu yang panas tu. Lembut dia Lembut ringan. dia bau slow Oh. Mereka tumpang tu masalah angin dalam badan bagus. Mana? Tu. Apa dia? Bekar tumpang. Beka tumpang. Dia macam pokok bekar tapi dia jenis tumpang pokok. Oh ni. Daun dia macam pokok bekar lah. Beka. Tapi dia jenis tumpang. Pokok beka pun kita tak kenal. Buah yang tepi rumah Pak Yang buah gantung pokok bekar. Yang obat tabung. Bawah tu pun dia bawa akak tak? Betul sambung akak ni. Dia tu kalau masak angin memang bagus. Untuk apa? Dia angin. Angin. Angin dalam badan bagus dia. Kok beka tumpang tu kalau masak Beka angin tumpang. memang bagus. Lagi perempuan gunalah. Ni apa? Ni pokok mempedu beruang. Ni. Mengkudu beruang. Mempedu beruang. Mempedu beruang. Dia ni dia pahit macam kali ke.
Ni dia akak dia lah guna. Akak dia guna. Untuk Dia tenaga. laki perempuan boleh. Oh, campur. Dia ni boleh guna kecil manis dah tinggi, kemudian angin orat tenaga boleh. Ya ni. Haji Samad ni, jebut enggak? Haji Samad. Jom try jebut enggak tak silap Haji Samad. Macam nak sebut ni. Haji Samad pun anak. Try enggak? Ui, ni bukan Haji Samad ni. Ni Tok Samad. Ui, tak boleh tu. Bawah besar. Bawah dia besar, bawah besar. Bawah dia besar. Bawah dia besar. Dia jadi ni. Oh, dia tumbuh dekat akak tu kan. Depa duk potong kan. Depa duk kerat dia jadi besar, bawah tak naik cabut. Jadi Samad dia cicit Samad lah tu. Tu bro. Ni. Kasiat dia angin orat tenaga kecil manis dah tinggi boleh guna dia, tapi dia lebih depan sikit. Dia apa untuk apa ni angkat bulan ni? Oh, buah siang elok. Boleh bagi kat mak. Rebus lah dua tu. Ni tulah. Tulang apa? Ni kan dia. Ni kok lain. Ha? Kok lain ni kok bawah. Ni apa? Ni kok Pinang. Kok Pinang? Okey. Ayah ni Pinang kok. Okey. Pinang kok. Ni anak mik ni. Pinang kau. Gajah tarik Bukan ni cuping, kakak cuping. 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 Ambil saya nak ambil. Jangan itu. Cuping. Ambil sepanjang tongkat. Ah. Ayam berat lah atas. Betul. Pinang ko. Tapi kalau bawa Khasiat dia. tu boleh tarik no. Tak tinggal lu lah sayang. Tinggal lu sayang pokok ni banyak. Oh, faham. Lepas tu racik-racik Ni rebus. pinangko ni Jemuk tak lah. limit sampai atas ke? Sekarang macam blok. Tu karang. Macam blok Shadow apa? tu kan? Tak payah tinggal, kita tinggal lu. Nak ambil je lah. Nak ambil sana. Ah, boleh tak? Masuk dalam kereta. Cuping ni don dia terbaik macam ni don dia. Ni apa nama tadi? Cuping. Akak kerah. Cuping. Plus. Dia pun dia Akak plus. seakan kasih Yang air. putih. Ni apa? Ni kulat kering yang ni perempuan yang jadi belengah tu. Ambil dia Muhammad. rebus minum air. Dah, Kering Muhammad. melok balik, selesa balik. Ni ambil dengan Kulat kering abang. nama dia. Cuping untuk Akak ko, akak kerah. Cuping ni laki perempuan boleh dia masalah angin urat pinangko, ke tapi dia akak kerah. okey bagus. Belah. Ni yang hijau ni. Sayang apa nak tadi? ambil tak boleh sampai atas. Pinangko. Yang lengkok-lengkok ni akak pelah. Ini untuk batu karang. Biasa. Ni untuk Bila dia duduk pun dia jadi kadang-kadang dia keluar dia keluar jadi apa Candy jadi dia ayak ambil. bengah tu ada buah banyak tu. Ni buat dah. Mapi duduk depan tu. Nak rebus kita ambil ayak panas dulu tu. Gelak bawah ni. Buah dia dalam cawan tu 3 bunga. Tuang ayak panas minum. Perempuan. Dia tak kuasa apa. Keluar minyak bawah. Oh. Macam kamu besar tak? Ni apa? Ni apa? Yang ni tulang mawar. Tulang? Tulang mawar dia ni tunjang dia macam tukar ali. Tulang mawar. Tulang mawar dia ni orang buat orang sakit tulang belakang. Kalau slip disc tu boleh? Ha? Slip disc. Slip disc. Dia tu dalam dia. belakang lah. Tulang tu. Boleh. Boleh. Dia bentuk macam ni. Pokok dia keras, pokok dia ni keras. Ambil daun kecoh. Ambil kat daun. Pokok dia keras. Ya tu, dia bentuk jalur-jalur. Wah, bawah dia besar. Buah dia besar, dia nak kalau besar ni nak cabut dah. Ha, kau kena cabut dah. Dan dulu besar tak boleh, tak naik. Tak naik ah? Tak naik. Oh, Dia tunjang dia macam tukar ali. tongkat ali juga tau. Tunjang panjang macam tu. Tunjang dia. Dia tak naik. Lepas tu kita toing apa? Kita pakai ceplok. Tu dia. Ni hari ni cara main nak tunjuk sungguh. pokok-pokok je ni. Cara tak nak ambil lu, nak ambil bawa ceplok ratai apa semua. Oh. Ustaz tukang naik dia pokok tinggi-tinggi dia boleh naik. Watan Jawa. Tengok cung kalau buah asam Jawa. Oh, dia buah asam sebenarnya. Dia buah macam asam. Oh, dia sebab tu panggil buah asam. Daun buah macam daun asam dia. Daun dia macam daun asam. Langak ni. Langak apa tak ni? Tak nampak daun. Daun kecil ke besar?
Dun tu Oh, pokok dia kudung dah. Lawak apa? Tak tahu. Tak nampak daun. Lawak ni mana jalan kat atas. Larak semua jadi ubat. Cuma nama dia lain-lain. Macam mana nak tahu lawak ni sebab dia apa? Menjulang ke atas ke apa? Tak, dia agak kulit tu, kulit dia macam tu. Nampak ni Macam mana? jalak-jalak macam ni. Oh, berjalak-jalak ni. Jalak-jalak. Jalak-jalak ni jadi jalak apa? Jalur. Pokok Lagak. lawak. Kali pokok. Kali lalu dia bau angin eh. Oh. Lawak dia berubah angin. Mana? Kali putih. Enggak putih tu mak dia. Ha. Dia sebab daun dia apa? Daun ada alih cabang nampak. Tu halus tu bukan tongkat ali hitam. Kali hitam dah besar. Oh, tongkat hitam besar. Kok lain hitam macam hutan ni tak ada. Ni apa? Pokok teruna hak tadi ni. Akak tu mana? Pokok teruna ni hak tadi. Buat tadi ke? Tak ingat lah. Tadi baru lah. Mai pucuk dah, mai pucuk. Kep ni pa potong pucuk dah. Macam pokok asam. Daun terbaik. Akak tu mana? Pokok tu mana? Teruna. Oh yang tadi awal. Ya. Arjuna. Arjuna. Teruna. Apa dia punya? Dia punya ni? Pokok teruna. Nak try cabut tengok boleh. Lunek. Arjuna. Nak tengok tunjang dia akak di bawah macam mana. Dia sama khasiat tu tu. Untuk tenaga lelaki nak pergi jadi nak lona. Ya ni orang duk ambil masuk buat perempuan ni nama dia pokok sintuk darah. Sintuk darah. Ni sintuk darah. Tengok. Ambil semua kali pokok-pokok dia. Ha, ambil kali dengan daun. Ni sama. Kan. Ni untuk apa? Ni daun ni. Darah. Untuk perempuan dia ni dia daun dia omik buat perempuan bagus ni. Tapi guna perempuan lah dia ni. Daun dia macam tukar alih kak dia kuat kak. Oh. Upah nak tancuk. Ha. Kalau ada lain upah-upah Ha. pecah. Ha, Pokok tu. dia okey kak. Dia tak pecah. Tongkat ali perempuan lah. Tongkat sekali je. Pokok nama dia pokok sintuk darah nama. Sintuk darah. Darah. Sintuk. Nama pokok sintuk darah. Kalau Ha. ni dalam buku tak ada pun. Ha, dalam buku tak ada, dalam buku tak ada. Ada sintuk darah ada kok. Ada buat perempuan dah. Ada. Oh ni yang tadi tempat gajah apa? Sabah. Sabah tu kan. Sintuk darah. Dia kecil-kecil kan lah. Ha, dia kecil lah kalau dia panjang pun pokok besar tu lah. Cuma dia menyelak panjang, daun banyak. Ha? Menyelak. Ya, tu dia bau nek tu. Berjam-jam tak naik ni. Kalau ikut wasiat kak lagi ni. Kalau ikut khasiat tu 80% lah atas, bawah 10%. Oh, bawah 10. Ha. Atas lagi banyak lah. Ha? Atas lagi banyak. Atas sikit, atas 8% ya. Oh. Bawah 10%. Kekuatan dia. Atas dia 8%, bawah 10. Bawah kuat lagi. Saya tu orang tua dulu kata ubat akak kayu. Daripada nak akak lah. Ha. Buat kak kayu lah. Pokok ni pun tunjang panjang tak padan. Muatan pacat ni. Oh, tak naik muatan pacat. Oh, mata macam tadi. Ni pinang kau tadi ni daun dia ni. Pinang apa? Pinang kau. Mana daun? Ni apa ni? Belimbing batu. Belimbing batu. Mana? Ni. Mana daun lebar-lebar eh? Dia macam ni. Macam temu-temu pula. Ada kita nak. Dia. Dia ni jenis kecil, dia bukan jenis besar. Dia memang tak besar ni. Dia besar ni bodoh. Apa nama tu? Oh. Belimbing batu. Belimbing batu. Apa dia ni? Di mana? Cimane. Di mana? Cimane darah tinggi, lepas tu batu karang. Buah pinggang boleh guna. Tengok orang dia tanam buat pokok bunga. Ni dia tak besar ni jenis macam ni lah. Oh, bawa bunga elok ah. Ha. Dia duk maintain. Tak situ tolong bawa. Kita Dah tu nak buat pokok bunga balik tanam boleh. Tu dia tak besar. Kalau jenis besar tu lain. Senang jaga lah. Senang juga dia. Dia biak ni. Biar betul. Kalau dia jadi buah, esok buah jatuh biar. Oh, buah macam buah ni. Hmm. Dia naik tu lah tu.
Matang. Tengok mencari pambara. Pambara. Ni akak di pambara. Tapi pokok tak tua lagi. Kalau tua lagi dia jalok banyak lagi ni, dah ada jalok nama. Belang. Ha, belang tu. Ambil dia punya bawah ha. Akak. Dia ni jenis berakak semua boleh ambil. Oh, satu badan dia. Memang jenis. Pamau ya. Pambara. Dah potong dulu. Payah dapat. Tapi potong pun tak mati pasal ni dia duduk tenggelam tanah agak. Ambil Ni. Ambil. Sikit dengan aku ni. Nah, oh, nak ingat noh. Tak mati pasal ni pun dia duduk dalam tanah. Dia duduk boleh. Ha, dia hidup boleh memang dia tak mati. Memanaskan darah. Panas darah dia darah tak pekat. Dinding ni. Dah 3 pokok pegang Hak ni tepus ni buat sedung. Aras sedung. Akak pun tak naik dia pergi. Semua tadi kan. Sedung tadi. Ha, dia tu. Tadi bimbing hak ni tepus. Hak ni tepus tak sama. Tepus. Oh, ni bersedung. Ha, ni sedung. Hak tadi boleh guna sedung tak? Ni batu tu tapi hak tu pokok lain. Yang ni je sama ke bang? Ha? Ni je sama ke bang? Tengok. Dah dah. Kok ni jadi ubi pon ni punya. Haji Samad ni. Sama ah. Tak naik dah buaya tak ni. Haji Samad. Itu hak tadi ni. Ni dia ni. Jom dia. Ya. Dia kot. Tapi. Ha, ambil gambar tu nak dah. Oh ni. Ha dia. Dia. Ni akak dia ni dia. Ni akak dia anak ni tu nak ambil. Kokah lu. Barang tak apa nak sidak. Dia tak keras apa-apa tak tajam. Ambil panah. Oh, hak tu kilat tu. Tu tak tajam kita tak tahu. Wajah. Tu tuan dia juga. Ha tu. Dia pokok dia kalau dia Ya. naik satu dia noh. Dia tak ada gulai lah. Pokok dah satu macam tu. Dia tengok ni. Uish. Ni abah. 1 2 3. Ya Allah. Macam nak tarik apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Loh, tak lepas. Salah. Akak Haji Samad. Salah. Ni Ha? daun. Mana? Ni. Ni. Balik tanam. Bukan dia. Ni pokok nak darah tak kata tu. Ni nak darah ni. Daun-daun ha ni. Akak dia Nak darah? pokok ni. Pokok nak darah. Nak darah. Ni masuk dalam buat perempuan dia boleh jadi nak darah balik Akak dah. Oh, bau cukup kuat. Akak dah. Dia menjala agak noh. Dak tu. Buat dak pokok. Buluh ni kalau batu karang orang ambil akak dia. Buluh apa pun? Ha, buluh apa pun boleh. Buluh apa pun boleh? Buluh apa? So boleh. ambil akak dia, Ha, rebus abu minum ya. Oh, untuk batu karang. Ha, batu karang. Oh. Semua jenis buluh. Ha, buluh semua jenis boleh. Ada guna. juga ubat dia tu. Selain daripada tu, ada lagi. Ha? Selain daripada tu. Batu karang ni dia banyak jenis kat ramuan dia. Akak ni. Lepas tu dia masuk daun mas cotek tu. Dia boleh campur semua tu. Ha, dia kena campur baru dia kuat. Oh, kalau satu Satu boleh tapi tak kuat. Ngaji. Kayu pokok tu. Tu kat pada bawah. Pelah. oh, pelah. Akak pelah. Pelah masuk batu karang kat. Dia kat setiap-tiap bukit ataupun hutan ni lain-lain ke apa? Ha, hutan ni dia kat kayu lain lepas tu pergi
Bila kita nak jenis lain pula, kenapa duduk bukit lain pula? Oh, dia takkan ada tempat yang sama? Tak ada. Ni macam Ustaz duk cerita tadi, beka tumpang ni. Macam mana? Ustaz duk cerita tadi, pokok beka tumpang. Beka tumpang. Ada macam beka tapi dia duduk tumpang orang. Dia masalah angin bagus ya pokok ni. Angin dalam perut lah, musuh lah. Buang angin dalam badan, elok dia. Ambil dia punya ni ni. Ambil semua. Potong jemuk kering, lebih minum air. Dia takkan jumpa tu satu tempat semua akak tu. Tak ada. Tempat lain akak kayu lain. Saya tu pergi cari kat kayu pi rata tu. Dia sebab tanah ke sebab apa? Dia sebab tanah. Ni apa? Ni pokok sekecut. Sekecut. Akak tengok dia lah. Boleh guna lah. Guna dia perempuan nak pakai peranakan kecut. Lepas tu pasal ada sedung nak hambak syukri main buat potong. Malas nak potong. Ni ada pisau ni. Tak apa, biar dia potong. Oh. Dia akan dah kerja ni. Kecut-kecut. Ni. Ni. Hak ni. Ni redak-redak ni. Redak-redak ni. Hak yang atas tu bukan kan? Hak ni bukan dia. Tak belik dah tu. Ni. Sekecut. Memang dia mengecil. Dia kecut balik buah sel boleh dia mana. Botol anakan. Macam tu lah tu. Tengok ni. Sekecut. Lebih kurang. Aduh. Ni lain. Ni. Ni sekecut. Jalan. Ada tu kulak daging. Kan dia ada. Ni kulak daging. Tak guna. Guna. Kulak daging yang waktu tua dulu dia bakar makan itulah kalau lembut dia. Boleh makan? Boleh. Tak racun lah. Tak racun. Kalau nak tahu kulat tu racun tak racun macam mana? Ada. Kulak daging ni dia tua dah ni tak boleh makan dah. Tapi tak ada apa lah. Kadang-kadang dia jadi besar tu orang naik boleh duduk tani kulak ni. Tapi boleh makan tak ada apa lah. Boleh makan kulak ni memang boleh. Ni kecil dia. Kecil besar dia. Tengok kulit ni. Tu. Ni tua lah. Ini besar. Anu besar tak? Boleh makan kalau sesak lautan boleh makan. Kita nak ambil kita dadah noh. Kita ambil. Simpan tu. Kau merak ah. Kat merak. Kau merak. Pasak bumi tadi kan dah. Kan pasal bumi dia tak jadi ranting macam ni. Hak ni dia kata ikut merak dia nak macam merak ah. Dia nak macam merak ah. Dia. Dia. Nak macam merak ah. Pasak kan sama kan. Kasiat dia untuk orang perempuan kak. Ikut merak ni. Kalau pasak bumi tadi orang lelaki. Pasak bumi orang dia ikut merak. Pasal cantik je orang perempuannya. Bumi-bumi lelaki. Merak cantik merak. Tubuh kau tu. Sekali kita tengok di bawah tu akak besi puting pahat. Ubat orang lelaki bagus tu. Apa dia? Besi pahat. Akak besi puting Beli pahat. padang tu berlemak. Hak tu tempat cakar dah. Mana? Boleh keluar balik kena kot. Ustaz ingat dah akak muka dua kita duk ambil tu. Itulah tak ingat. Kita ada ingat. Bukan muka depan tu lagi kan. Tepi jalan dia. Jalan ni. Ni pasal. Apa dia? Itulah. Niat tadi apa? Tepuh tadinya. Tepui. Tepuh tahun tu. Dia bau macam lengkuas ke apa? Bau sedap tak? Dia bau macam ni. Tak macam lengkuas sangat. Lengkuas tapi lembut lah. Lembut. Kan lengkuas dia bau kat sini. Dia bau lembut tu. Dia bau lembut. Dia kalau ikut semua ni boleh jadi ubat tak? Panjang kalau ikut. Tak boleh. Mana ada yang racun tak? Ada yang racun dah. Racun tu kalau kita secara umum nak kenal macam mana dia? Yang racun tu dia kalau petua lah. Petua je. Petua dia. Kita ambil kulit, kita cium dia, bau dia macam nak muntah tu. Tu memang racun lah. Tu secara petua seluruh pokok. So kita akan kupas kulit dia dulu lah. Dia kita kepek sikit. Kita cium dia tu, bau macam nak menugai, nak muntah. Tu. Mana katanya bau-bau yang tak sedap tu racun. Tapi kalau dia bau tu sedap, pokok tu jadi ubat cuma kita kenal dengan tak kenal. Bila kita tak bisa ambil, kita tak ambil juga pokok ubat pun. Pasal kita tak tahu dia ubat apa.
Nak tahu Macam tu. fungsi dia tu kan. Ha, macam tu lah. Fungsi tu nak tahu dia cara macam mana. Takir. Macam dulu orang dulu lah dia Ha. boleh kenal tu fungsi dia untuk apa tu. Cara dia. Lepas toket ambil kulit ni cium. Tapi Kalau kalau beza ni untuk perempuan ni untuk lelaki. untuk perempuan lelaki ni dia orang tua dulu ni kemungkinan depa duk ambil bagi bini makan kot. Kalau hak ni perempuan makan pasal kemah elok depa pakai abang atau buat perempuan macam tu. Kok zaman Oh dia try dulu lah. zaman tu lah zaman tu Dia tak ada okay, apa contohnya lagi. hanya lelaki punya ni orang perempuan minum boleh ke? Boleh cuma dia pahit je. Saya masuk tungkat ali. Dia tak. Yalah maknanya orang perempuan punya Boleh herba minum tak ada masalah. kita boleh minum tak? Boleh tapi tak jadi untuk kita lah. Pasal kacik Fatimah dengan Fatimah bunga Pak Mal nanai batuk akak serapat buah manyakan ni sedih bidan gajah beranak tutup bumi tu hak perempuan. Kita minum nak bagi sihat pula perlu okey. Nak bagi Pak Long tu lopak sikit payahlah. Dia hamba minum je lah. Minum boleh okey sekejap. Oh dia tak kena dengan hormon kita. Kalau perempuan minum hak lelaki takut dia lelaki punya tu lelaki pula apa dia? Pokok. Perempuan minum hak lelaki dia takut dia orang toke lah. Tak pokok lelaki. Tadi pokok perempuan. Rancang besi, rancang temaga tukat Ali, Wijaga tungkat Haji Samad, Ubi Elek, temaga akak mati hidup, pokok turuna, panglema, garang, pecah kelamu. Tu bahan pertama. Lepas itu kita masuk nak bagi cukup 44. Lain-lain tu kira tambah-tambah. Masuk bahagian angin, bahagian orat macam tu. Cukup 44 kan. Dia semua jadi lah. Dia punya tu. Tak bayar kat kayu ni. Zaman macam banyak lu kira dari khasiat kira turun temurun lah kira. Ikut yalah. orang abang sini. Orang dulu tu macam mana dia boleh dapat? Dah. Kita memang belajar lah. Turun temurun. Macam kami ni lah, dapat tahu terus ya. Yalah kalau tanya tahu macam mana kita tak tahu juga. Tok Guru ayah, Tok Guru Pak Nyang punya. Arwah Pak Man dia muda lagi tapi dia dah meninggal. Dia kenal 2,000 jenis. 2,000 jenis? Ya. Hak tu dia bayar cok dengan dia pakar rebah. Aduh tajam. Kita dah ikut dia pun tak boleh kenal banyak macam. Kalau panjang berapa boleh? Dekat 5-600 jenis. Oh dia. Takat 5-600 kami dekat 2-3 tu kira hebat lah. Tapi nak buat ubat ni bukan sebanyak tu. Tak lama tapi boleh bila kenal. banyak ni dia boleh buat ubat banyak jenis. Penyakit ni kat kayu lain. Penyakit ni kat kayu lain tu yang tua dulu dia perlu belajar banyak jenis tu. Sungguh. Dekat dalam terai tak jadi lah. Yang ni orang panggil pokok gajah beranak. Mana? Bau sedap ni. Ni, ni bau sedap. Baik berdua cabut masa akak dia bau okey, daun tetap okey. Ni. Abang sadu kecil ni bau kuat. Kalau tak cabut tak? Cabut tak? Cabut satu daun. Cabut pokok dia daun tak kuat dia. Dapat ambil kat Pokok dia senang naik ni. Picit dia picit. Pokok dia senang naik pokok ni. Oh, besar agak. Besar juga. Try tengok. Masuk orang muda naik. Tak ada nak kita nak pegang naik. Tangan doktor. Tu dia. Dia bukan pisau. Dia bau macam ni. sikit. Oh, siap guna pisau Oh, nampak pro kan, Ustaz? Dia boleh. Wangi. Macam kunyit-kunyit sikit pada. Dia macam bukan kunyit-kunyit macam ubi. lemak melancarkan perjalanan darah, dia hilang lengur-lengur sakit badan. Untuk sendi kan ni? Ni bagus. Nama dia gajah beranak. Bau pahit. Lepas tu bau pahit. Ni herba ni laki masuk, perempuan masuk. Dia guna dua-dua. Nak nak. Potong dia. Potong. Boleh tanam, tanam tak pergi dia besar ni gunting dia satu lagi dia bukan jenis pokok balak, jenis pokok tak besar pun. Kok gini. Bila gunting dia jadi harimau dia lah. Ustaz potong. Ustaz ada parang hebat. Okey, boleh buat terbih. Cantik ah. Pandai Ustaz ni. Boleh pergi hantar pergi Palestin. Palah Pokok palah. Tu. Ambil spoon ni pegang ni. Tu. Oh, ni pokok palah. Boleh tanam palah dia akak boleh guna tu. Banyak. Palah ni orang kecil tak lawas. Saya kecil guna akak dia satu ni. Tu akak tu. Ada akak dia macam akak nyok tu ni pokok. Oh, tak dia. Naikkan dah. Ni belakang ni. Palah tu ni palah ketupat ni kan? Ni turun kat tu. Banyak ni palah ketupat Ya, palah ketupat tapi yang ni kecil. Kena besar. Oh, kadang besar-besar. akak dia untuk kencing lawas Akak dia. Palah ketupat, akak dia.
Kencing tak lawas. Jadi Ya. lawas terus. Oh, terus. Hak ni sakit pinggang bagus. Nama dia hak tadi ni lah. Cabut payah keluar dia ni. Apa dia kita panggil? Mak tan pacat. Payah cabut dia. Lambat pacak. Ni kan tu kali ni, ni. Nah. Kena. Dia. Oh ni tongkat ali. Ni tongkat ali putih kan? Ni tukar ali putih. Hak ni hak bangsa adu masak. Cabut naik dah kering ni. Hak ni bangsa adu masak ni. Hak ni pokok dia tak besar kali ni. Hak ni dia jenis tak besar. Oh ni tak besar ah. Baterai tarik mana tak? Doktor. Silakan. Kira doktor. Dia nak pergi kepada doktor. Doktor pegang ni dia takut dia ni. Kalau Dia tak kata, sopi ni. kita kena bedah lagi. Kalau tak sopi ni dia orang kuat. Dia orang kuat dari kita. Tengok lengan dia tu. Aduh. Ya doktor dia tahu tamanan abuse dia tu. Baca macam tu dok. Ni rabah kat belakang dah. Macam buat tu ni. Lihat. Tak boleh. Pokok mani. Nama pun tongkat ali. Kali mahalu tak apa. Kalau parat potong tutup dulu apa? Tak naik biar ada itu lah. Tinggal itu. Tak payah. Tinggal. Kita tinggal lah. Nanti kita jumpa lain kali. Ustaz kuat je buka ni kat ni. Kita buka apa tu? Kenyang. Yang ni nama pokok mandi. Aduh, Untuk mandi. nambahkan air Macam mandi. Orang air mandi tak ada dia kena masuk dia. Pokok mandi. Mandi nama dia. Kenapa? Mani. Pokok mandi tambahkan air mandi. Orang lelaki ni. Uish. Oi, sebut kata mandi tak naik terus tu. Tu dia. Kena doktor cabut lama apa. Tak ada biar apa tak biar. Sikit lagi nak bercabut tu. Tak apa. Akak betul. Pokok mani ni macam Kau ni yang lembik. macam kesum tu. Dia ni perempuan makan pun bagus. Perempuan makan dia jadi selesa ke dalaman dia kering elok. Apa ni? Tu, 100 yang boleh naik. Boleh kau sikit. Berasa nak ambil semua tak apa. Ambil. Potong ambil daun. potong. Dia boleh gunakan semua kali. Bagi kat Muhammad pegang Muhammad. Muhammad ada 3 tangan ni. Ada banyak tangan. Dia dah. Tapi kena potong. Mani. Mani daun dia pokok mana? mani. Tengok daun dia. Macam daun kesum tu. So ambil kasar sikit. Bawa balik sampai rumah pening ah. Ni apa? Ni apa? Dah wah. Ustaz Mek ni balik pergi Brab capuk kali dia tak ada masalah pun. Oh boleh? Boleh bukan nak mabuk. Tak ada masalah. Oh ni tak ada efek apa-apa kalau. Tak ada. Cuma dos dengan tinggi lah. Dia okey, kalau kita nak masak tu macam mana panjang? Ayolah kita tahu lah apa kita ada. Ya. Kak bau kan? Ni pas flash kan betul. Pelah. Ni tak tahan pala ni. Pelah ya? Flash kan betul. Pelah, selama, pelata, pelatu. Pelah. Ni ah, pelah ini ah. Ada dah. Flash boleh minum air. Ni? Oh, ayak dia Oh ni ayak akak. cuci mata boleh buat emo. Oh dia. Lepas pada tu kita minum dia perturunkan gula. Ni nak apa tu? Nak kebab apa tu? Di rumah dah lagi pelah. Ni pelah ni kan? Oh rumah. Ambil, Ustaz potong tak nak. Pelah sama. Potong nak. Oh boleh buat mata macam mana buat dia banyak? Ayak dia. Oh macam kita potong akak tu, dia keluar ayak tu. Oh okey. Kecut. Kecut puan siapa ni? Ni dia pecah dua ni. Pecah 3. Bukan dia tak? Kan dia? Kulit dia nak sama tapi pokok lain. Potong ni nak. Kalau kita dia dah. Ni Kalau buat ujian lah, kata kan ada ujian kan. Semua sama-sama. Semua. Ustaz. Ini. Yang buat Melayunya diploma degree boleh buat. Kita nak dulu. Kita tak lulus nak Merah kok tua. kita macam kau kita tak tahu punca. Boleh minum ayak ni. Potong tani, boleh minum ayak ni. Dia ayak banyak dia ni. Candy. Potong tu. Dua atas tu candy yang mana? Tak ya, letak. Dia ayak semua ada sampai atas. Itu. Okey, cepat. Untuk kau tu tengah tarik. Masuk. Ni dia ni. Mbah, apa hicok ni?
Tu dah saya punya parang pendek ni kuat kok. Allah. Oh nah. Oh, nasib baik belajar silat dan boleh buang. Tu. Kalau tidak, Boleh kilang kan. Dia kena potong atas baru boleh keluar ayak. Tak ada air tu. Tu lah. ada air tak? Ayak tak banyak. Ni orang minum tu lah. Minum ayak. Dia ni ayak ni tak boleh guna, ayak dia masih kotak ni. Kena potong dulu tu. Penjernih. Kalau macam ni tak apa boleh suruh dulu. Dia rasa apa? Kini. Panjang. Menunggak macam mana? Ha. Sedap aja bang. Dia mesti rasa dulu. Mai rasa. Bismillah. Ada udara tu yang keluar kan. Bukan. Dia tak baca tak turun lah. Oh dia rasa. Mana payah ke bang? Tu. Banyak tu. Mana nak rasa? Akak macam tu. Ni. Ha. Boleh. Sedap yang ni. Mai. Mai kat lu. Dia kalau sikit-sikit boleh masuk dalam mata, kalau banyak tu boleh lah. Ni. Kerat kan. Tu kat atas tu peluk tu pokok halban baru. Mandi tu. Mandi. Bukan dia. Segak. Tak ada nak habis eh. Lepas tu dia potong lagi kan? Potong dia keluar lagi kan? Keluar. Boleh ke? Tu yang banyak. Macam mana tu nak tahu buat pokok ni panjang-panjang ni ada ayak ke tak kan? Dia memang jenis pokok memplas, lepas tu dia tulang belut, ayak banyak. Bismillah. Ni dia kan ni kuat belah ni. Dia semua jenis apa macam tu ataupun ada yang jenis ada lubang ayak duduk dalam tu ada. Tak tahu tu tak saya jumpa. Dalam lubang tak ada. Tak saya jumpa ke. Dia kalau rebus ni panjang. Ha? Berapa lama rebus ayak dia? Rebus ni dia hilak macam nak kita nak bu jerang ayak kopi tu dah. Dia ada mana kita buat berapa banyak ayak, lepas tu nak kurangnya sampai bila? Sampai berapa? Dah tak kurang lah. Tapi ayak dia mesti kurang lah pasal dia ni dia kurang. Dia kita ambil dia nidih dalam 15 minit okey dah. Boleh guna dah. Boleh guna dah. Dia orang lama-lama yang duduk rebus lama tu. Orang tua dulu dia duduk dalam periuk tu. Bila dia ambil setengah cawan minum, hak tu duduk dalam periuk tu, dia nak minum pula, dia panas ke api pula. Abang nak pangat lah balik. Pangat balik. Lepas tu bila duduk dalam periuk ni makna tak kalau kat kayu ni dia ada zat power dia apa dia akan keluar dalam periuk tu, bila kita buang dalam petik kita jemuk mana tak keluar lah. Duduk dalam periuk lebih okey daripada kita buang dalam petik air. Makna kita rebus dalam 15-20 minit, lepas tu di bulan botol jual ni. Nak jual tu boleh. Yang jual tu berapa lama lagi lah rebus dia? Yang 44 kata. Kita masak banyak lama, kita masak 8 jam ke? Oh. Yang kata semua. 9 jam. Yang 84 abah tu. Tapi 500 kotor. Buah ayak lagi ya. Buah lagi. Kita dua kali ya, masuk 3 cukup lah. Mana kata kita berhenti tu makna tak bawa akak kayu tu ada hari, tapi kita dah ni lah pasal kalau kita buat banyak kali sangat dia jadi cahaya, orang makan tak jadi, orang tak mau dah esok. Oh maknanya rebus 3 kali boleh guna pakai. Lepas tu tukar lain pula. Tukar lain. Oh merahnya. Senang basuh belah ni. Belah minyak. Aduh. Belah minyak. Belah ada dua, satu lagi dia hak kulit kasar. Main dia. Ni aja. Ni ada ni. Ni kita ambil. Jelok macam mana dia? Belang-belang. Bulan dia beli ikan leka. Urat tu beli ikan putih. Musi. Kita tengok bawah lah ni akak besi puting pahat kat bawah banyak. Boleh ambil tengok tu. Boleh perak. Perempuan. Buka apa? Tegang tek. Kantek. Dia makan dia jadi cekah balik. Larak apa dia nama dia tadi? Larak api. Larak api. Hak ni Dia duduk kecil. Larak api ni. Kalau dia besar larak lain. Tapi kategori larak ni semua dia boleh buat. Banyak dah kayu. Akar. Kita ambil.
Kita keluar daripada hutan. Allah. Aduh, hebat. Oh, Ya dekat Allah ya Tuhan. Alhamdulillah. Selamat. Wah, asli keluar. Ini kalau apa? Apa ni? Apa ni sedunduk dia? Ubatnya apa? sakit pinggang. Dia punya akak ah. Akak dia punya akak. Oh, bila sakit pinggang ambil akak duduk tu, Rebus. dia jemok dulu lah. Jemok tak apa, jemok tak apa. Ni daripada panggil halban pucuk hitam ni. Dia pucuk dia hitam. Halban pucuk hitam. Ni dia punya akak ni untuk? Akak dia untuk tenaga. Laki perempuan dia boleh guna. Lah ni daripada buat jus kulit halban dah. Kulit halban dia? Jus halban tu. Kulit halban. Yang lain ni? Apa? Arah-arah? Yang ni balik angin. Balik angin ni? Balik angin tak kerja guna. Boleh lah guna tapi tak kerja guna dia. Dia belakang putih. Medang. Ha? Medang. Pokok apa? Medang. Medang. Ni untuk apa? Untuk medang? Ni banyak. Oh, baunya serai. Ni pokok medang. Serai wangi kat. Dia nak sama. Serai wangi dengan medang. Sama. Kau tadi? Ni. Ni mana? Ni. Kerontong kering. Kerontong kering untuk? Kerontong kering untuk perempuan. Yang Untuk orang perempuan. Oh, hai. Pecah orang tu dulu dia cak. Bagi bau saya hilap lah. Oh, banyak. Banyak awak masuk ni cuma nak tunjuk satu pokok. Oh, satu pokok ah. Ni. Nama dia akak besi puting pahat. Akak besi puting pahat. Ni. Abang tu dulu pahat duk depa duk. Oh. Ni. Pahat tanah ha? Tak bukan pahat tanah, pahat kayu. Pokok kayu. Betul. Pahat kayu. Okey. Besi puting pahat. Dia buat orang lelaki cukup bagus. Dia punya akak dia. Beliung. Kalau akak dia. dulu kata beliung. Betul beliung. Bukan beliung lain. Beliung. Ya, dia bentuknya tu lah. Bukan dua daun lah. Satu kecil susah. Tunjuk tu kalau jumpa macam tu esok boleh make lah. Dia untuk laki lah. Banyak memang bagus. Banyak ini banyak. Kita dah make esok tu. Untuk balik-balik. Panung. Nampak balik-balik. Oh no. Banyak ni. Kita dah make ni cukup ni. Kerontong kering. Kerontong kering ni memang kita buat untuk memang ada simpan pun. Kalau budak-budak pondok, dia kan depa istirahat depa lebih masa lalu kolik dia 6 hari dia 10 hari. Dia main dapat. Jadi 10 hari. Dia main dapat berbulan-bulan. Dia makan 2-3 hari. Bagus semua kali. Asal tu cekak ni. Dia nak Dengan daun-daun dia tu. dengan daun dia apa semua kali. Dia tak banyak. Hitam. Tapi yang ni hitam noh. Ada hitam, ada hijau. Hitam pada. Yang ni depa panggil uput surnai. Ni bahagian perempuan tak, bahagian batu marian. Nak bagi elok balik. Rumput apa? Uput surnai. Serunai. Pasal apa? Daun dia budak-budak dom icuk bunyi macam surnai ni. Icuk ni. Buat gulung-gulung lah. Ni geng dia lah ni daripada dua ni. Kerontong tadi ni. Kerontong ya. Kerontong. Hai, ni hai. Ni istiadah bukan hai, istiadah. Inilah hai. Istiadah. Lebih masa ni pokok buncai. Nama racun ni. Nama racun kalau dia ubat tenaga lelaki orang masuk kan. Tenaga lagi. Kat goncak. Apa nama? Goncak. Beluncak. Ni pokok batu. Beluncak. Ubat lelaki ke? Beluncak. Goncak. Goncak. Ada buah tu kan? Ada buah. Ni murai batu. Macam-macam. Ni murai batu. Ni pokok batu. Buka batu. Ni bawah ni. Ada. Tu balik ni. Balik ni dah tadi daun besar. Bencik. Ni pokok lain ni. Kalau dia anak-anak kira ayam ni dia pokok mahang. Mahal. Ni mahang. Mahang dia tumbuh daun tang ni. Balik angin dia tumbuh di sini. Daun dia buat tapai. Ni dia tumbuh sini. Balik Kalau balik angin dia tumbuh tang ni. Oh, dia. Oh,
Oh, ni dia ada lepih ni. Ha, ada lepih. Okey. Orang buat tapai. Balik angin tumbuh kat batang ni. Ni tengok ni lembu tang. Ke ujung ah. Ni balik angin. Yang ni tadi apa tadi? Mahang. Mahang. Mahang tu daripada mai buat saraf. Buat saraf, mahang buat saraf. Ni daripada ni lain. Ni lain pula ni. Ha, ni lain. Ni bukan mahal. Ha? Telinga gajah. Mahang gajah. Mahang aja. Pak ni pula tu. Ubat apa ni? Saraf juga. Apa dia? Puting pahat ni. Apa tadi? Puting pahat. Puting besi puting pahat. Besi puting pahat. Akak besi puting pahat. Akak besi puting pahat. Ya. Ting pahat. Ini jenis banyak nama dia. Ni ah, ni ah. Akak besi puting pahat. Ni apa? Yang ni pokok mengkira orang tak suka lengoh lengan. Dia suka lengoh. Tak ada tu pasal ambil kulit dia belik. Oh, buat balut. Ha, balut. Oh, kulit pokok ni balut kat tangan. Ha, balut. Mengkelai. Panggil mengkirai. 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 Pokok mengkirai. Mana sakit-sakit lenguh tangan ambil kulit balut. Tapi kita ada banyak Ni apa ni? kerontong kering. Kerontong kering. Yang ni pokok beras. Pokok tadi ya. Yang ni untuk umpuan keputihan. Oh, keputihan. Ha, dia ambil akak dia rebus makan. Pokok beras ambil akak. Cabut. Ada bunga biji. Ha? Bunga dia putih boleh buat kabu. Sana ya. Ha. Ha, tu dia akak dia memang macam tu. Cabut Buat nasi. Buat nasi kan? Ha, kerontong. Ha, ni tu Beras apa? nak tanyang berapa kat ni dia jenis pokok tak besar macam ni ya. Waktu dia naik renang elok. Potong sikit. Ambil ini. Oh. Potong terus. Pokok beras. Ni beras basmati. Kalau keputihan dia ada jaya insya-Allah. Untuk Ha, ni pokok keputihan. tadi pokok sunai tu. Beras bukan terah. Kau jumpa macam ni pokok tu dia ada ubi kan, ubi dia macam ubi kayu tu. Ubi dia. Kami rebus bagi perempuan makan. Kena gorek lah. Ha, ni tak ada lagi pokok muda. Rebus bagi perempuan makan. Dia kalau kita jadi pendekar tak ganas semua memang main silat luar belakang. Ha, kuat tak kuat tu dia. Dua-dua nak ambil. Ha.